Assalamualaikum dan welcome back to Sembang Santai dengan kru-kru Ikisha HQ. Okay, so untuk podcast kali ni tajuk dia agak interesting dan juga hangat. Topik yang hangat diperkatakanlah setiap tahun lah, kita boleh nampak dekat mana-mana. Okay, so tajuk podcast kita pada hari ini adalah girls rumah tangga versus career. Okay, so kita nak tengoklah sama ada perempuan-perempuan sama sekarang ni lebih prefer berkarya ataupun menjadi ataupun berkahwin lah. Okay, jadi kita akan tanya pendapat-pendapat girls. Okay, so pada pandangan semualah. Okay, apa definisi perempuan moden pada hari ini? Definisi perempuan moden pada hari ini, kalau pendapat saya, seorang perempuan yang nak kata macam dia macam independen, dia tahu hala tuju dia tahu buat keputusan untuk diri dia sendiri, and dia macam ada pandangan ataupun ada plan untuk masa depan dia. Dia nak kata independen pun boleh suka lah, pendapat saya lah. Okay, sebenarnya betul. Untuk saya pula, perempuan moden ni macam mana? Perempuan moden ni dia perempuan yang betul, independen satu. Lagi satu, dia tahu dia nak apa ke depan. Dia jaga diri dia, dia love herself first, and then the others, barulah orang lain. Dia pentingkan diri dia dulu dalam semua benda. Macam tu lah. Okay, seterusnya Hana. Ya. Apa definisi independen? Okey. Macam yang Emilia dengan saya cakap jugalah, dia punya goal sendiri. So dia ada target dia untuk dia dapatkanlah target dia. So itu adalah definisi untuk independen dan Perempuan moden. Okay. Bagi pendapat saya, perempuan moden tu dia macam perempuan yang boleh berfikir secara rasional, macam dia buat keputusan sendiri and tak ikut cakap orang lain. So dia macam ikut situasi sendiri lah, ikut masa-masa. Betul. Setuju. So perempuan moden ni lebih kepada perempuan yang memilih diri sendiri untuk membuat apa-apa keputusan dalam kehidupan. Okay, bukan nak cakap orang dulu macam tak memilih diri sendiri. Semuanya dulu lebih kepada ikut cakap 100% ikut cakap mak bapak kan. Mak bapak suruh kahwin, orang dulu akan lebih memilih untuk kahwin dan sebagainya. Okey, dan seterusnya, soalan seterusnya, adakah pendidikan tinggi seperti macam degree, master dan sebagainya masih relevan untuk para wanita? Atau sekadar cukup untuk kita ada skill kerja sahaja? Okay, apa pendapat masing-masing? Saya ni masih relevan lah, sebab sekarang pun contohlah kalau masa kita yang memilih career ni, kita nak masuk kerja yang biasa tu pun perlukan standard top skill yang macam tak nak, at least yang macam tinggi sikit lah macam tu kan. So pendapat saya penting sebenarnya pembelajaran ni, tahu skill tu semua untuk masa depan kita, untuk career kita lah. Okay. Ada pendapat saya pula, betul lah orang cakap kerja kadang belajar tinggi-tinggi. Belajar kita ada master, kita ada degree, yet kita tak kerja berbidang kita tu. Dia bukan masalah kita belajar tinggi ataupun rendah. Dia masalah dia sekarang, orang yang belajar tinggi, dia mengejar ilmu, bukan untuk kerja semata-mata. So perempuan yang ada degree, contohnya degree, master, dia macam mana nak cakap? Kita tak nak pelajari orang lain, tapi yelah kita seek the ilmu tu lah. Macam tu lah. Dan kalau nak kata skill kerja, ya zaman sekarang banyak berkaitan dengan skill lah untuk kerja-kerja lah. Banyak kerja-kerja yang tengok skill. Skill penting, ilmu pun penting. So adalah satu term tu dengan cakap, orang cakap antara ilmu dengan adab, mana yang lagi penting? So dia yang pentingnya adab lah. Ilmu tinggi macam mana pun, kalau tak ada
adat pun ada guna. Okay. Adat perlu. Okay. Apa soalan tadi? Soalan tadi Pada pendapat saya, masa sambung belajar ni lah sama belajar degree masa ni sangat relevan sebab dia tak beri benda yang negatif pun. Memang positif. Sebab apa? Sebab sambung belajar, of course tambah ilmu. Lagi satu, kita akan tambah pengalaman untuk belajar skill-skill yang akan digunakan waktu kerja. Contoh macam communication. Lepas tu benda-benda simple, basic common sense. Macam tu pun kita akan belajar juga dekat degree master. So sangat relevan untuk perempuan yang akan memasuki bidang kerja nanti. Betul. Sebab sekarang pun zaman dah moden, memang kita memang kena develop lah diri kita supaya jadi perempuan yang moden tu, supaya kita tidak ketinggalan lah. So memang perlulah kita nak sambung belajar master ke degree tu untuk kita tambahlah ilmu kita supaya kita tak duduk dalam takut yang sama lah. Macam takkan kita nak ikut orang dulu je, kita mesti kena move forward macam tu. Itu pendapat saya lah. So kita perlulah sambung belajar tu. Okay, now saya dengan entry terjun sementara. Soalan seterusnya. Sekarang kan ramai perempuan yang sambung belajar tinggi-tinggi tapi akhirnya kerja biasa je. Apa pendapat anda tentang situasi ni? Tadi dah kata dah kita perempuan kena belajar tinggi lah kan, kalau boleh bilang. So, tapi ramai je belajar tinggi tapi kerja biasa je. So, apa pandangan? Dia macam ni kan, sama belajar tinggi tapi kerja biasa. Tu Cik Syarul cakap tadi, sama belajar tinggi tu untuk dapatkan ilmu. Maksudnya tak semestinya kita akan kerja yang sama level dengan apa yang kita belajar. So maybe akan sometimes kita punya expect kerja tu tak sesuai apa yang kita anggap, apa yang kita expect tu tak sesuai dengan apa yang kita belajar. Maksudnya belum rezeki lah maksudnya, belum rezeki ke. Nanti insya-Allah nanti mungkin akan kerja yang sepatutnya dengan apa yang kita belajar tu. Macam yang Cik Nanti cakap tadi, dia bergantung pada rezeki. Tapi kita gunakan pengetahuan kita, apa yang kita belajar di tinggi tu semua tu kan, kita boleh, mungkin kita boleh ambil sebagai satu benefit lah untuk kita. Daripada pengetahuan yang kita belajar di tinggi tu, kita boleh ambil lah sedikit untuk buat kita punya side income ke apa ke, buat kerja sambilan. So maknanya kita gunakan apa ilmu yang kita belajar tu, kita gunakan, jangan kita simpan je. Itu kegunaannya belajar di tinggi. Kalau tak nampak yang tu, kita boleh olah benda lain untuk diri kita sendiri. Macam tu, ada benefit dia lah. Kalau saya, kenapa, apa soalan? Kerja tinggi-tinggi. Belajar tinggi-tinggi, kerja biasa. Kerja biasa. Kerja biasa ni selalunya kalau kita dah belajar tinggi-tinggi, mustahil lah kita tak ada kekangan apa-apa. Contohnya macam zaman sekarang kan susah nak dapat kerja. So semua tengah bersaing kan. So benda tu macam adalah kekangan dia. Contohnya zaman sekarang dah banyak replace apa semua kan. Lepas tu kita belajar tinggi-tinggi pun depends on rezeki sendirilah. So kita kena keep on usaha lah, cari benda yang relate dengan kita. Kita trend. Betul kan? Kalau sekarang ni pun contohnya macam education kan. Orang sekarang kalau perasan, lelaki senang sangat nak dapat cikgu. Perempuan susah sangat. Itu pun salah satu benda juga. Kadang yang dekat universiti yang kita nampak, tak tahulah, tapi majoriti apa yang saya nampak lah, perempuan lagi ramai pada lelaki. Tapi end up-nya lelaki dapat kerja tu, perempuan tak dapat. Dia apa yang boleh nampak, kita ada dua jenis manusia. Ada satu tu yang smart street, ada satu lagi tu smart book lah kan. Dia kalau dalam universiti dia laju je, tapi kalau dalam ni dia ni. Okay, tu dah terlari topik. Soalan dia tadi apa? Tadi tinggi-tinggi tapi kerja biasa. Okay, masa Cik Malki sebut tadi, semuanya rezeki. Betul? Kita minta je lah kadang apa yang kita nak tu, nak sangat-sangat tapi Allah tak bagi. Sebab apa? Mungkin Allah tahu dalam tu akan ada bahaya dekat kita. Akan jadi something yang kita tak mahu dah benda tu. Contoh kita minat semua-semua ni, tiba-tiba kita tak dapat kerja dekat tempat tu, tempat syarikat A awal tu. Sebab apa? Sebab mungkin orang tahu situ toksik. Kalau kita masuk situ, kita dah tak minat dah apa yang kita nak.
So Allah hilang kat situ. Allah bagilah syarikat yang B, C, D, yang seterusnya lah. Tapi time frame dia mungkin lambat sikit lah. Lagipun time frame tu, kalau perasan dalam masa yang sama kita tengah menunggu kerja tetap kita kan, kita ada minta kerja tempat lain, ataupun kita ada buat bersosial dengan manusia. Itu pun sebenarnya untuk kita improve kita punya communication dan sebagainya. Dia boleh jadi tiket untuk kita. Contoh sekarang kan semua pekerjaan nak pengalaman. So kita ni yang dah habis belajar, kita start daripada bawah dulu. Daripada situ kita pelan-pelan kumpul pengalaman. Mereka tahu daripada situ kita boleh go bigger, pergi ke tengok dapat tawaran lagi besar ke apa kan. So dia punya kunci dia sabar, rezeki. Macam tu. Pelan-pelan. Okay. Terus seterusnya, soalan seterusnya, pada zaman sekarang ni, adakah lebih penting untuk perempuan fokus pada kestabilan kewangan ataupun kepuasan diri dalam bekerja? Mana lagi penting? Gaji ataupun have fun waktu kerja? Macam tu. Pada pendapat saya rasa kestabilan kewangan dahulu, baru kepuasan diri. Sebab kalau tak ada kestabilan kewangan, macam mana kita nak have fun? Macam mana kita nak puaskan diri, nak enjoy, nak healing semua. So first ambil kestabilan kewangan dulu. Stabilkan kewangan, dapatkan kerja yang tetap, yang sesuai semua. Untuk saya pula, dia dua-dua pernah saya join. Satu tu dia alhamdulillah lah, nak kata satu kerja tu gaji dia okey lah. Lepas tu dia punya nak kata have fun tu kan, dia awal tu masuk kita takut. Contoh dulu saya pernah masuk bahagian education, takut nak masuk jaga budak ni. Bukan senang kan nak didik satu, nak didik anak orang, bukan senang. Tapi awal-awal tu takut lah. Tapi bila dah masuk tu kan, dia rasa fun dia tu, sampaikan kita punya gaji tu, kita tak kisah pun nak bagi kat budak. Belanja. Habis pun tak puas janji, kita rasa fun, kita rasa seronok. Rasa puas. Lepas tu ada juga zaman sekarang, lepas dah habis bidang tu, melompat masuk bidang lain pula. Saya masuk kerja, saya macam dia fun, tapi kestabilan kewangan perlu. Lama pula sekarang, kalau macam zaman kita ni budak yang ada masih di bawah tanggungan ibu bapa contohnya. Yang masih di bawah tanggungan ibu bapa ni, memanglah kita rasa alah, ayah kau ada stabil lah kewangan kan. Tapi bila dah meningkat dewasa, dah masuk umur 1/4 abad ni so dia macam abad ke dekat? Dekat 1/4 dekat ke dia 10 kan? 1 dekat 10. Okay. So dia dah masuk umur 25, 26, 27 ni, dia rasa macam sampai bila kita nak ayah kita yang tanggungan. So saya nampak kestabilan kewangan yang lagi penting lah daripada have fun tu. Sebab have fun tu, bila macam Cik Paris kata ada duit, kita travel lah. Have fun kat situ lah, dia tak have fun kat belah kerja lah. Bagi saya macam Cik Syahira lah, saya kestabilan kewangan. Kalau kita have fun kat tempat kerja, tak ada duit pun, boleh tak have fun juga kan tempat kerja kan. Kita bisa jadi stres atau apa sebab stabil, wang kita tak stabil. Macam kita kerja okey, semua environment apa semua okey, tapi bila fikir balik, penat yang kita kerja tu tak berbaloi dengan wang yang kita dapat tu. So saya rasa memang kestabilan kewangan tu penting jugalah. Daripada situ baru kita akan dapat keselesaan ataupun kepuasan untuk kita bekerja. Barulah apa yang kita bagi tu ikhlas macam tu. Ikhlas setara dengan apa yang kita dapat macam tu. Okay, soalan seterusnya, apa pandangan semua tentang wanita yang ada degree tapi memilih kerja yang tak sepadan dengan bidang belajar? Pendapat saya, itu boleh jadikan pengalaman. Pengalaman tu sangat penting kan. Masa tadi Cik Amy, Cik Hana dan Cik Syahira cakap kan, kita kena ada pengalaman untuk grow bigger kan. So tak salah pun kalau belajar daripada luar
pembelajaran kita. InsyaAllah satu hari nanti maybe akan dapat yang apa yang kita expect. Sebab sekarang semua berkaitan dengan skill. Tak kisahlah belajar apa, jadi kita reti pergi tempat sesuatu tempat, kita reti, kita boleh buat kerja. Semua bergantung pada skill lah, bukan pengetahuan kita semata-mata macam tu lah. Aku nak cakap apa? Betul, dia betul. Apa-apa semua rezeki. Cuma kita kena be open minded lah sikit. Dia macam kau minded. dia macam Kita ikut je peluang. ikut je peluang. Yang mana datang dulu, itu kita grab dulu. Tak boleh lah kita nak tepis. Apa masuk dulu. Lepas tu kalau tak boleh, kita eja-eja. Macam tu. Okay. Seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Adakah social media zaman sekarang ni mempengaruhi cara kita lihat kejayaan wanita? Okay, contoh semua kena ada kerja yang hebat, gaji yang tinggi dan sebagainya. Okay, apa pendapat masing-masing? Pendapat saya, benda tu mempengaruhi lah. Macam contoh, kita suri rumah sebelum masa. Kita tengok kawan-kawan kita dekat media sosial lah kan, post pasal kejayaan diorang, boleh pergi trip sana ke sini. Kita duduk rumah ni pun rasa down. Kita macam membandingkan diri kita dengan orang. Tapi sebenarnya ramai suri rumah yang tak perasan sebenarnya kerja diorang pun hebat. Jadi suri rumah ni tak senang, tak mudah sebenarnya, susah. Sebab kita, contoh macam orang bekerja, dia akan bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5. Lepas tu diorang balik. Suri rumah ni sebenarnya every day, every time diorang bekerja. So sekiranya diorang ni kuat jugalah, diorang punya kerja ni lagi berat sebenarnya daripada orang yang bekerja. So janganlah kita sebagai suri rumah nak membandingkan macam diorang begini cantik-cantik, aku macam ni je kat rumah, tak best lah apa semua. Benda tu boleh buat kita stres gitu, boleh merendahkan mood kita down macam tu lah. So media sosial ni berpengaruh jugalah. Okay, yang lain? Memang mengaruhi juga. Okay, soalan seterusnya. Okay, apa pendapat masing-masing tentang cabaran terbesar wanita moden dalam mengejar kejayaan? Cabaran pertama, macam saya cakap tadi lah. Antara lelaki dengan perempuan kan, lelaki dia semua dapat kerja. Itu kan cabaran juga. Pernah tengok kau belah situ. Lepas tu lagi satu cabaran dia, macam mana bila perempuan dah berkahwin dan dah beranak. Of course dia nak sangat jaga anak dia, nak dekat dengan dia. Tapi cabaran dia tak boleh jadi suri rumah. Sebabkan apa? Disebabkan kestabilan ekonomi keluarga dia tu membuatkan dia perlu bekerja sekali untuk tampung family dia. Memanglah semua tu tugas lelaki, tapi yalah, saling tolong menolong lah. Kan sama-sama pun baru menginjak ke alam itu. Itu salah satu cabaran yang saya nampak lah. Cabaran apa yang perempuan moden hadapi sekarang untuk dapat okey, betul lah macam Cik Syahira kata, macam perempuan susah nak dapat kerja, lelaki lebih mudah kan. Sebab sekarang ni tak tahu lah macam mana, tapi bagi saya kriteria mungkin lah diorang rasa macam susah nak hire perempuan. Sebab okey, perempuan nanti akan kahwin, okey, lepas tu bila berkahwin akan nak beranak pula, situ dah cuti apa semua. So bagi employee semua macam orang yang nak memilih kita sebagai pekerja tu dia macam susah. Susahnya perempuan nanti ada cuti tu, cuti ni lah apa semua tu, bagi saya cabaran lah. So, sebab tu lah macam Cik Syahira kata, lelaki lebih mudah nak mendapat kerja lah dari perempuan. Itu salah satu cabaran dia. Tapi sebenarnya saya percaya yang perempuan ni bila bekerja lebih profesional sebenarnya daripada lelaki. Cuma itu je lah kekurangan dia sikit. Lelaki tak boleh beranak, perempuan je boleh beranak. Tak boleh beranak. Masa kalau anak sakit bukan lelaki yang cuti. Ya, perempuan juga yang cuti. So lelaki beranak cuti. Cabaran juga. Cabaran lah. Okay. Tadi dah beritahu cabaran untuk perempuan kan. Tapi kan perempuan kalau kena hire, dia hire lah kan. Dia punya kerja lagi
TikTok Ah, TikTok lah. betul. Satu lagi perempuan ni boleh multitasking. Saya lelaki ni kan tak boleh multitasking. Tengok lah satu. Dia kena balance lah. Ya, balance. Lelaki cover perempuan, perempuan cover lelaki. Betul. Macam Kalau nak dan kahwin tu sebagainya. fikir dulu sama-sama tanggungjawab. Okey, dan soalan seterusnya, adakah lelaki dan wanita sebenarnya perlu ada expectation yang sama dalam kerjaya dan juga tanggungjawab hidup? Lelaki dengan perempuan perlu ada expectation yang sama tak dalam hal kerjaya dan juga tanggungjawab hidup? Tak sama. Dia macam mana? Dia zaman dulu tak sama. Zaman dulu expectation lelaki, aku ada bini, kau ada anak nak bertanggung. Semua aku, bila rumah aku nak bayar, bila datang aku nak bayar, bini aku nak semua belajar, aku nak bayar. Tapi zaman sekarang, perempuan kena fikir, anak aku sakit, tak pergi jalan, pergi Legoland, duit aku. Masa tu. So expectation dulu, kita tak payah fikir. Expectation dulu lelaki lebih. Tapi sekarang rasanya sama. Sekarang kena jadi Expectation ibu kerja lah. Kena So expectation sekarang perempuan dengan lelaki rasanya sama je. Perempuan pun kena berfikir jauh lagi ke depan kan. Tak macam dulu. Betul? Gitulah. Okey, dan soalan seterusnya. Okay, kalau diberi pilihan dalam hidup, adakah lebih penting untuk kerja passion ataupun kerja yang stabil? Kalau diberi pilihan lah, kalau duit itu bukannya kekangan, passion lah saya akan ambil. Benda yang kita minat sangat, benda yang kita akan buat tu, benda tu tak stres. Of course kita akan ambil benda tu. Kita punya hobi kita buat kan. Tapi disebabkan sekarang, duit is everything. Nak buat apa je sama kena ada duit. So rasanya it's better to focus on the kestabilan kerjaya lah, kemalan tu. Tadi Cik Syairah kata perempuan ni kan multitasking. So carilah kerja yang stabil 8-5. Lepas tu kalau kita ada passion, hobi contoh macam Hobi menjahit, boleh. so kita boleh gunakan masa yang terluang tu untuk buat kita punya minat tu. Sambil tu kita boleh dapat income lebih kan. Sebab perempuan kan multitasking. So boleh je. Kena pandai-pandai balance. Sambil-sambil. Okey, dan soalan yang seterusnya, ada lagi kali yang nak beri pendapat. Okey, jadi kita masuk ke soalan seterusnya, macam mana kita nak ubah mindset ataupun persepsi masyarakat supaya tak judge pilihan hidup wanita. Macam mana kita nak ubah mindset masyarakat lah. Pada pendapat saya, mindset masyarakat ni memang tak boleh dirubah. Sebab masyarakat ni bukan seorang, ramai. Banyak-banyak masyarakat ni. Setiap orang tu ada judgemental masing-masing. Maksudnya kita kena ubah mindset kita. Kita jangan dengar mindset masyarakat. Macam apa yang kita nak, kita buat. So kalau nak sama belajar, sama dia belajar. Kalau nak kerja, sama kerja. Kalau nak kahwin tu, sama je. So kita ubah mindset kita. Jangan ubah mindset masyarakat. Betul? Mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia tak boleh. Selalunya orang tu lah. Contoh pengalaman diri sendiri lah. Kita rasa kita muda lagi. Saya muda lagi sebenarnya kan. Bila pergi ke rumah tok lah, bagai masa aku cakap, Mina nak kahwin. Dah ada kawan ke? Lepas tu bila kita cakap, nak kerja kerja dulu. Kita nak kerja dulu. Masa aku cakap, kalau kerja, Mina nak kahwin. Sampai bila lah nak tak kahwin, nak dapat kerja tu. Macam tu. Tu kata nak beli rumah. Sampai bila nak beli rumah? Sampai kau sudah dah tak kahwin. Tapi kita macam, kita ada tuju. Kita punya time frame. Don't worry, ada jodoh kita nikah. Tak ada jodoh, apa boleh grab, kita grab. Macam tu. Anak zaman sekarang ni perempuan semua benda kena ada.
kan. Sebab kita kena ada rumah, kena ada kereta sendiri. Sebab apa-apa ke depan kita tak tahu kan macam mana kan. Apa-apa at least kita ada backup plan kita. Kita boleh tanggung sara diri kita sendirilah. Kita tak sepenuhnya bergantung kepada bakat suami kita. Macam tu lah. Sebab tu benda tu penting. Kita ada backup plan untuk diri sendiri dulu. So kalau orang tanya nak kahwin, cakap dah nak kena ada rumah dulu, nak kena ada kereta dulu. Dah settle tu baru boleh ni. Tapi itu ikutlah dengan mindset masing-masing. Ada orang macam prefer untuk kahwin dulu, ada orang prefer untuk career dulu. Jadi macam ni je lah. Ada perempuan yang boleh hidup susah dengan lelaki, ada perempuan yang tak boleh. So yang tak boleh tu dia kena cari duit sendirilah untuk menapung diri dia. Benar sekali. Okey. Begitulah, so kita tak boleh nak mengubah orang lain. Kita hanya mampu mengubah diri kita sendiri. Siapa tu yang kan ayam goreng. Okay, so seterusnya ada orang komen, semoga berjaya korang daripada Prince of Zimbabwe. Okay, terima kasih kerana mendoakan kejayaan kami. Okay, so siapa yang ada soalan bolehlah tanya, kita nak bersembang lah. Okay, dan boleh tekan like sikit lah. Okay, terima kasih yang tekan like tu. Okey, dan soalan seterusnya lah. Okey, pada pendapat diri sendirilah. Okey, kejayaan wanita ni diukur dari segi apa? Dari segi kejaya ke, keluarga ke, atau kebahagiaan diri sendiri ke, dan sebagainya lah, bagi pendapat masing-masing. Ya, dia itu soalan yang subjektif sebenarnya. Untuk diri sendiri, untuk saya lah. Dia ada setengah orang kejayaan dia dah boleh beranak, itu kejayaan dia. Ada setengah orang dah boleh nikah, ada lelaki, itu kejayaan dia. Tapi macam saya macam saya kejayaan dia macam ada as long as saya happy, parents saya happy, tak ada masalah apa-apa, itu pun dah cukup kejayaan lah untuk saya. Bagi apa yang parents kita nak, itu dah sebenarnya untuk saya lah. Terpandang orang lain-lain lah yang tu. Okey, seterusnya Hani tak catat betul. Kejayaan wanita diukur dari segi apa pada pendapat diri sendiri? Kejayaan wanita diukur dari segi apa? Mungkin Okay, macam orang kalau tengok dari luar, dia nampak perempuan happy, family tu happy kan. Perempuan tu dah ada lelaki, perempuan tu dah ada anak, perempuan tu ada kejaya. Perempuan tu rumah dia bukan rumah sewa. Itu orang nampak berjaya tak ada hari dah lah orang tu. Macam tu lah family tu. Itu mindset orang. Tapi mindset macam diri sendiri, kita ukur pencapaian kita dari segi apa? pencapaian kita dari segi apa yang kita boleh buat lah. Contohnya contoh kita dah belajar, lepas tu kita dapat kerja. So benda tu kebahagiaan lah untuk kita, sebab kita dah boleh pergi ke next step. Tak ada kita duduk macam bawa ketiak mak je. So kita boleh berdikari sendiri lah macam tu. So sedetail, sekecil-kecil benda tu pun merupakan kejayaan untuk diri kita lah. Macam tu. Setuju? Kalau masa yang kita masa yang tidak berkahwin ni, of course lah, yang dah berjaya habiskan, tamatkan pengajian, dah berjaya boleh kerja sendiri, dapat duit gaji, kita boleh belanja mak ayah kita, tengok mak ayah kita sihat pun dah merupakan kejayaan dan kebahagiaan lah bagi saya. Itu benda yang sesimpel-simpel tu. Setakat ni yang tu lah, untuk yang kahwin apa semua tu belum lagi lah kan. Itulah kebahagiaan. Bagi saya rasa kebahagiaan, bagi saya lah, saya rasa kebahagiaan seorang wanita tu diukur bila dia berjaya survive setiap hari. Hari ni dia survive, esok dia survive, tu pun dia dah kira berjaya lah. Bukan perempuan saja lah, semua manusia lah. Tapi macam, bukan nak kata perempuan ni lagi banyak cabaran, tapi Sebab sekarang kita girl talk kan. so kita kena bagi kat perempuan lah. Macam tu lah, kalau dia berjaya survive setiap hari, sudah okey lah. Setuju. Okay, so terakhir sekali, okay, apa nasihat semua
perempuan yang masih belajar dan mencari arah hidup. Okay. Pesanan saya, teruskan apa yang awak buat. Jangan disebabkan orang lain cakap no, awak stop. Teruskan je benda tu. Lepas tu, seterusnya next. Okay. Okay, itu satu. Seterusnya, apa nak cakap tadi? Okay, apa benda yang ada depan mata, itu awak buat. Walaupun benda tu awak rasa macam, itu bukan aku, itu bukan bidang aku. Masuk je. Ambil pengalaman. Kita memanglah awak akan rasa. Lagi satu lagi kita nak pesan, awak dah masuk bidang kerja. Contohnya awak 23, awak dah masuk bidang kerja. Awak kena ingat, awak tu macam mana, jangan rasa diri down sangat. Awak semua benda tak boleh buat. Awak tu baru lagi. Jangan terlalu push diri. Okay, bila nak rehat, rehat je. Bila nak pentingkan kesihatan mental, kesihatan fizikal. Jangan terlalu overload sangat. Sebab kita nak pegang lama badan dengan kepala. Kalau kerja tu tak okey, lari lah. Seterusnya, Bagi pendapat saya rasa bukan pesanan kan tadi. Pesanan enjoy the moment. So tengah belajar tu enjoy je waktu belajar tu. Jangan biar betul. Jangan biar betul tapi jangan pikat sangat. Tenang dulu, enjoy dulu moment sebab nanti pada belajar akan rindu sama belajar. So enjoy je. Slow kan. You never walk backward. Okay. Okay. Dan seterusnya. Seterusnya, okay, pesanan saya. Saya tak ada. Kita kena forward lah. Forward saja lah. Ambil je apa. Rezeki tu ada je. So ambil je apa yang penting usaha, doa, Tawakal. tawakal. Ikut turutan. Duit. duit. Okay, dan itu sahaja daripada kami. Yang penting jangan give up dan terlalu risaukan masa depan lah. Okay, dan itu sahaja. Terima kasih yang telah menonton dan juga yang like. Terima kasih. Okay. Okay, dan itu kita dah akan wrap lah. Kita punya ada tagline tak? Bye-bye. Terima kasih.